Aku pelik betul lah dengan Haji ni. Hang tengok ni. Pasal kayu apa? Ni, kayu pecah-pecah macam ni pun dijual. Ilmu kau belum tinggi lagi. Inilah kayu yang mahal. Itu yang kau tengok semua ni kan, laku ni. Ini rentry nama kayu ni. Ini kayu ni ada seni. Inilah seni. Seni apa kayu pecah-pecah macam ni? Itulah kau tak tahu. Seni ni sebenarnya bermula daripada kurun ke-18 dulu. Kurun Oi. Kurung ke-18 tu pak hangpa nak. Hangpa nak buat apa tak ni? saya ni je tengah buat ni tuition kayu. Tu time kerja ni. Kerja dah habis dah Haji. Kami dah buat siap, potong-potong semua siap dah tadi. Hang tak ada kerja apa habis buat live. Memohong bongak tak ni. Hei. Kalau live ni dalam gengkung aku. Dah 2 jam tunggu tak ada orang mai pun. Itulah aku tengah semangat nak buat live ni. Ya. Sejak bila hangpa jadi security tak ni? Bukan security Haji. Kami tunggu sini nak buat live lah. Lah kepala otak hangpa. Aku suruh buat live dalam TikTok tu, dalam telefon tu. Bukan duduk diri terpacak tak ni. Oh, kami ingatkan memang tunggu sini buat live jumpa orang sembang ni apa. Hei, apa ni? Awaklah bengong angang sampai terang ni. Takkan atu pun tak boleh fikir, takkan atu pun aku nak ajak. Woi, penin lah. Suruh apa satu pun tak jadi. Hei. Dah pening makan ubat dah. Aku dah cakap live ni salah.